Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini sama-sama kita mengambil peluang untuk kita meneliti beberapa peristiwa dalam catatan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita melihat bagaimana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi. Yahudi yang kita kenal, mereka merupakan orang yang begitu bencikan Islam, bencikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak pernah senang dengan Islam. Mereka sentiasa mencari pelbagai cara untuk menjatuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walhal orang Yahudi ini, kalau kita lihat kepada lembaran sejarah, mereka begitu menanti-nantikan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka suatu ketika dulu berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat, sehingga mereka tiba di Madinah. Mereka mendapati kawasan di Madinah itu bertepatan dengan apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab mereka. Sama seperti apa yang tercatat dalam kitab mereka. Kawasan Madinah itu kawasan yang berbatu, banyak warnanya hitam. Kawasan yang ditumbuhi dengan pokok-pokok tamak. Melihat keadaan situasi itu, mereka yakin bahawa inilah tempat yang bakal menjadi tempat yang akan didatangi oleh Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengambil keputusan untuk tinggal terus di Madinah. Tunggulah mereka kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun lamanya, sehingga mereka kedengaran bahawa Nabi yang terakhir telah pun Allah utuskan di Makkah. Mereka tunggu kedatangan Nabi ini, tuan-tuan dan rahmati Allah. Tetapi bila akhir sekali mereka lihat bahawa Nabi yang terakhir ini bukan Allah utuskan dalam kalangan bangsa mereka, itu yang mereka harapkan. Tetapi rupa-rupanya Allah utuskan Nabi yang terakhir ini datang daripada kalangan bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Maka kecintaan mereka kepada Nabi yang terakhir itu bertukar menjadi kebencian, kedengkian yang tidak terhingga, permusuhan yang begitu mendalam. Tuan-tuan dan rahmati Allah, pun begitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan antaranya adalah Rasulullah bina sebuah negara atas dasar Islam, atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam usaha untuk membina sebuah negara ini, Rasulullah wujudkan satu perjanjian dengan semua penduduk Madinah. Yang perjanjian ini kita kenal dengan nama Piagam Madinah ataupun Sahifah Madinah. Dia jadi seperti sebuah perlembagaan kepada negara Madinah. Sesiapa sahaja yang bersetuju dengan perjanjian berkenaan, maka dia terikat dengan perjanjian tersebut. Perjanjian yang memelihara semua penduduk Madinah tanpa mengira agama, bangsa, apa sahaja pegangan mereka. Rasulullah merasakan perjanjian ini begitu penting, sebab orang Madinah ni, mereka bukan sekadar orang Arab, tetapi ramai di kalangan mereka orang Yahudi. Maka bagaimana Rasulullah nak pastikan Madinah ini berjaya dibina dalam keadaan aman damai, dalam keadaan masing-masing menghormati antara satu sama lain? Maka itulah sebabnya Rasulullah mewujudkan Piagam Madinah. Tuan-tuan dan rahmati Allah, antara isi dalam Piagam Madinah ini adalah Rasulullah kata apa, lil yahud dinuhum walil muslimina dinuhum. Orang Yahudi berpeganglah dengan agama mereka. Orang Islam, untuk orang Islam pula agama mereka. Masing-masing menjaga agama, masing-masing agama tersendiri.
Maknanya apa? Tak boleh kacau, tuan-tuan dan rahmati Allah. Mungkin kalau kita nak ambil contoh, boleh lihat pelbagai bentuk kajian, melihat persamaan antara piagam Madinah dengan situasi di negara kita ini, yang masyarakat kita ini juga berbilang agama, berbilang bangsa. Tuan-tuan, Rasulullah dah bina lama dah. Ni piagam yang terbina pertama di dunia, ya, tak pernah pun dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan yang terdahulu daripada kerajaan yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara isi kandungan lain, wa inna bainahum an-nasra ala man haraba ahla hadhihi as-sahifah. Masing-masing mestilah tolong menolong, bantu membantu. Bantu siapa ni? Bantu sesiapa sahaja yang diperangi, diserang oleh orang luar. Bantu mempertahankan penduduk yang terikat dengan perjanjian ini. Maknanya apa? Kalau orang Islam diserang, orang Yahudi kena tolong. Kalau orang Yahudi diserang, orang Islam kena tolong. Ya, selain daripada kena nasihat antara satu sama lain, tujuannya apa? Menuju ke arah kebaikan. Kalau berlaku sebarang bentuk percanggahan, mestilah nak bina sebuah negara, sebuah masyarakat yang harmoni, aman damai bukan suatu perkara yang mudah. Maka bila berlaku sebarang bentuk perselisihan, maka ditetapkan dalam perjanjian ini, mestilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sunnah Rasulullah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi antara isi perjanjian? Jangan berikan perlindungan kepada Quraisy. Begitu juga jangan berikan perlindungan kepada sesiapa yang menjadi pendukung kepada Quraisy, yang sentiasa memusuhi Islam. Jangan mengkhianati perjanjian ini. Masing-masing bertanggungjawab memelihara keamanan kota Madinah. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Tapi dah namanya Yahudi, satu bangsa yang walaupun mereka kenal Rasulullah yang namanya Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri nyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mereka mengenal anak-anak mereka. Orang yang kenal anak ni, mak ayah lah. Kebiasaannya, tuan-tuan dan rahmati Allah, dah anak tu membesar dengan mak ayah daripada kecil, tahulah apa pantang larang anak ni, perangai anak ni macam mana, sifat anak tu bagaimana, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh, apa yang sensitif, apa yang tidak. Kenal benarlah dengan anak ni macam mana. Orang Yahudi ni kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini macam mereka kenal anak mereka, sebab Allah dah berikan gambaran tentang sifat Rasulullah itu dalam kitab mereka dengan gambaran yang begitu teliti. Ya, wahyu yang datang daripada Allah ceritakan tentang Rasulullah tu bagaimana rupanya, sifatnya bagaimana. Kita pun sendiri, tuan-tuan dan rahmati Allah, kalau kita baca novel, kalau suka baca lah, zaman sekarang ni tak tahulah tuan-tuan orang suka baca novel lagi ke tak. Mungkin ada lagi lah novel-novel baru. Watak-watak yang digambarkan dalam novel tu, ya, kalau kita baca, boleh kita gambarkan, berikan gambaran rupanya macam mana. Itu dalam novel, tuan-tuan. Karangan siapa tu? Karangan ahli sastra. Yang menggambarkan tentang Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti gambarannya lebih tepat. Ada orang Yahudi begitu kenal Rasulullah itu macam mana, tetapi oleh kerana Rasulullah itu bukan datang daripada bangsa mereka, situ je sikit. Kalau datang daripada bangsa Yahudi, mereka akan taat dan patuh kepada Rasulullah. Itu pun, ya, kalau datang rasa dengki, rasa bongkak, angkuh, mereka tetap mereka tak nak beriman juga, seperti apa yang telah pun mereka lakukan kepada para nabi yang datang daripada Bani Israel. Tuan-tuan dan rahmati Allah, akhir sekali mereka menunjukkan rasa degil mereka, angkuh mereka, pelbagai perkara yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka melanggar perjanjian piagam Madinah, yang pada zahirnya mereka mengatakan bahawa mereka bersetuju dengan perjanjian ini.
Tuan-tuan dan rahmati Allah, pada tahun kedua hijrah berlaku peperangan Bani Qainuqa. Di Madinah ni ada 3 puak Yahudi yang besar. Pada ketika itu, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Ini 3 puak Yahudi yang ramai, tuan-tuan dan rahmati Allah, besar jumlahnya. Tahun kedua hijrah berlaku peperangan Yahudi Bani Qainuqa pada bulan Syawal. Maknanya apa, tak lama lah setelah Rasulullah sampai di kota Madinah. Rasulullah sampai di kota Madinah ni bulan Rabiul Awal. Nak sampai ke Syawal, daripada Rabiul Awal nak sampai ke Syawal tu berapa bulan? Dalam 7 bulan ya. Dalam 7 bulan. Tahun depannya pula bulan Syawal berlaku peperangan Yahudi Bani Qainuqa. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan rahmati Allah, banyak bentuk percanggahan, pelanggaran perjanjian piagam Madinah ini. Antaranya disebutkan dalam kitab sirah. Ya, qala Ibnu Ishaq, disebutkan oleh Ibnu Ishaq, ada seorang Yahudi dah tua dah lanjut usia, namanya Syas bin Qais. Dia ni memang sangat benci kepada Islam, penuh dengan kemarahan kepada Islam. Satu hari dia berjalan, dia melintas di hadapan sekelompok para sahabat, orang Ansar. Ya, orang Ansar ada di situ, kaum Aus, ada Khazraj. Ni orang asal Madinah. Yang dulu mereka ni, Aus dan Khazraj ni, kita tahu mereka berperang bertahun-tahun lamanya, berlaku peperangan saudara. Tetapi bila Islam datang, mereka kembali kepada keamanan, mereka berbaik antara dua puak yang telah pun bergaduh sejak sekian lama. Tiba-tiba Syas ni, dia lalu nampak sahabat yang datang daripada Aus, datang daripada Khazraj ni, boleh duduk sekali, berbual, beramah mesra, tengok baik je. Rasa dengki dia tu, rasa geram dia tu. Macam mana mereka ni boleh baik macam ni, walhal dulu punyalah bergaduh, punyalah tak senang antara satu sama lain. Maka dia kata tak boleh dibiarkan, kena buat sesuatu ni. Apa yang dia buat? Dia panggil seorang budak muda Yahudi. Dia cakap, i'mid ilaihim, kamu pergi join diorang tu, duduk sekali, duduk bersama dengan mereka. Waktu berbual tu kau sebutlah peristiwa lama waktu mereka bergaduh dulu. Bangkitkan kisah-kisah lama. Tujuannya apa, tuan-tuan dan rahmati Allah? Nak menyucuk hasutan supaya bangkit semula kemarahan, supaya bangkit semula kebencian antara dua puak yang sedang aman sekarang ni, sedang berbaik sekarang ni. Dia nak timbulkan perpecahan, perbalahan antara dua kumpulan Islam yang telah pun berbaik dengan sebab datangnya Islam. Kau bangkitkan cerita-cerita lama, kau bacakan syair-syair yang dulu mereka sering ungkapkan. Orang Arab kita tahu terkenal dengan sukanya mereka kepada syair. Kita dulu pun macam tu juga layak, tuan-tuan, syair, pantun, sajak. Tapi orang Arab lebih hebat lagi, sampaikan mereka ada pasar yang menjual bait-bait syair. Jadi kau bacakan kat mereka ni syair-syair. Pemuda Yahudi ni pun buatlah, tuan-tuan dan rahmati Allah, ungkitkan cerita-cerita lama. Bila baca syair orang Aus kata, wah hebat kami punya syair. Dibacakan pula syair Khazraj. Orang Khazraj kata, syair kami lagi hebat. Bila begitu, tuan-tuan dan rahmati Allah, masing-masing cuba nak menang siapa paling hebat antara dua kumpulan ni, syair Aus ke syair Khazraj. Dah makin lama makin timbul perbalahan, menyemarakkan api pergaduhan antara dua kumpulan. Bila begitu, tuan-tuan dan rahmati Allah, sampai satu tahap, kalau tak puas hati, jomlah kita bertempur, turun padang, tengok siapa antara kita yang lagi hebat. Maka mereka pun bertemu di satu tempat namanya Az-Zahirah.
kawasan yang tanahnya tu warna hitam. Angkat senjata. Mana senjata? Angkat. Jom kita bertempur. Nak tengok mana satu hebat. Ni puncinya datang daripada mana, tuan-tuan? Kerja Yahudi lah. Nyocok sikit je. Timbul api kebencian. Sampai nak berperang dah ni. Perkara itu sampai kepada pengetahuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun datang dengan segera. Rasulullah berikan peringatan, Allah, ingat Allah. Ingat Allah. Adakah dengan sebab sedikit hasutan daripada orang Yahudi ni kamu nak kembali kepada zaman jahiliyah dulu, sedangkan aku masih lagi ada di antara dengan kamu, bersama dengan kamu. Aku berada bersama dengan kamu sekarang ni. Kamu kena hasut sikit dengan orang Yahudi, kamu nak kembali semula kepada zaman jahiliyah. Walau Allah dah berikan kamu hidayah, Allah dah muliakan kamu, Allah dah jauhkan kamu daripada situasi zaman jahiliyah. Tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah ingatkan kembali. Akhir sekali sahabat Aus dan Khazraj ni masing-masing tersedar. Rupanya mereka telah pun termakan jerat orang Yahudi. Mereka kembali semula berbaik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku waktu zaman Rasulullah. Waktu zaman kita ni benda yang sama jugalah berlaku, ya tuan-tuan. Orang Yahudi gunakan taktik yang sama, cari perbezaan antara kita untuk menjadi punca perbalahan antara kita sesama Islam. Kamu ni berpegang dengan pandangannya semikian, ni betul. Kamu ni berpegang dengan pandangan semikian, ini betul. Masing-masing kata aku betul, yang ni aku betul. Akhir sekali bergaduh antara satu sama lain. Yahudi duduk sebelah, duduk tepuk tangan. Lihatlah perbalahan antara kita, tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Ini adalah suatu ulangan sejarah. Dengan taktik yang sama, mungkin watak yang berbeza, zaman yang berbeza, alat yang berbeza, tapi caranya sama. Menggunakan tipu daya, hasutan, dan banyak lagi perkara kejahatan yang cuba dilakukan oleh orang Yahudi pada ketika itu. Selain daripada hasutan, mereka halang dakwah orang Islam. Mereka sebarkan cerita-cerita palsu. Waktu siang mereka menunjukkan bahawa mereka begitu baik dengan umat Islam, tetapi waktu malam mereka merancang suatu perancangan yang buruk. Kalau dari segi ekonomi, oleh kerana orang Yahudi ni ramai di Madinah, ekonomi mereka agak kukuh. Mereka menekan ekonomi umat Islam, tuan-tuan dan rahmati Allah. Dan perkara yang sama juga mereka buat pada zaman ini. Negara-negara yang Islamnya kuat, mereka akan kekang ekonomi mereka. Yang tegas pendirian mereka untuk mempertahankan Islam, mereka akan pastikan ekonominya itu ditekan, tak mampu untuk berkembang. Perkara yang sama yang mereka buat. Kalau ni zaman Rasulullah ni, in kana lahum bihi irtibat mali, kalaulah ada masalah kewangan, ada yang berhutang, fa in kana lahum alaihi yataqabawnahu sabaha masa, kalau ada yang berhutang dengan orang Yahudi, pinjam dengan orang Yahudi, Yahudi ni akan minta bayar hutang tu siang malam, minta bayar balik. Kerjanya minta tension tuan-tuan dia. Kalau orang Yahudi pula yang berhutang dengan orang Islam, mereka buat tak tahu je. Bila orang Islam tu datang minta si Yahudi ni bayar balik hutang, dan Yahudi tu berhutang, minta lah. Apa dia kata? Kau dah jadi pengikut Muhammad, aku anggap hutang tu hapus kira je, burn. Tak payah minta-minta lagi dah. Lainlah kalau kau kekal atas agama nenek moyang kau, aku akan bayar balik hutang tu. Sekarang, oleh kerana kau dah jadi pengikut Muhammad, anggap hutang tu habis. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifirnya macam tu pula. Ini antara bentuk kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Islam ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni semua kita sebutkan ini
Kullu zalika qabla Badr. Semua itu berlaku sebelum peperangan Badar. Peperangan Badar tahun kedua Hijrah, bulan Ramadan. Tak lama tuan-tuan je, setelah di tanda tangani perjanjian Piagam Madinah tu. Maknanya apa, setahun lebih tu. Dalam tempoh setahun lebih tu banyak betul percanggahan atau pelanggaran Piagam Madinah. Tapi ketika tu Rasulullah sabar je. Bila berlaku pelanggaran, Rasulullah datang nasihat. Sehinggalah sampai satu masa tuan-tuan dan rahmati Allah dah melampaui batas dah. Bila berlaku peperangan Badar, oleh kerana dah terlalu banyak dah pelanggaran perjanjian yang mereka buat, Rasulullah kumpulkan orang Yahudi Bani Qainuqa, dan Rasulullah ajak mereka pada ketika perjumpaan itu. Rasulullah kata, wahai sekalian Yahudi, kamu semua masuklah Islam, aslimu, masuklah Islam sebelum kamu ditimpa macam orang Quraisy. Tuan-tuan, apa jawapan orang Yahudi Bani Qainuqa? Dia kata, wahai Muhammad, jangan kau perasan hebat sangatlah, jangan kau anggap kau tu hebat, mentang-mentang kau boleh kalahkan orang Quraisy, kau boleh bunuh beberapa orang Quraisy, kau rasa kau dah hebat. Setakat bunuh beberapa orang Quraisy tu boleh lah. Mereka bukan pandai lawan pun, bukan mereka pandai gaduh pun, mereka tak hebat sangat. Bolehlah kau kalahkan mereka. Kalau betul-betul kau nak tahu kau hebat ataupun tidak, mai sini bertempur dengan kami. Lepas bertempur dengan kami, baru kau tahu kau tu siapa sebenarnya, pandai lawan ataupun tidak. Baru kau tahu kami ni siapa sebenarnya. Tuan-tuan rahmati Allah, jawapan yang sebegini, jawapan yang begitu bongkak angkuh, ditunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengisytiharkan perang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah sabar aja. Kenapa orang Yahudi Bani Qainuqa ni sangat bongkak terhadap Rasulullah? Sebab mereka yakin dengan kekuatan yang mereka miliki. Jumlah mereka yang paling ramai lah antara tiga puak Yahudi yang kita sebutkan tu tadi, dia paling ramai. Pula tu dia ada kemahiran yang pelbagai. Apa dia? Dia pandai nukang, pandai buat kayu, pandai main besi. Jadi dia boleh buat senjata. Pedang boleh buat, tombak boleh buat, panah boleh buat. Senjata-senjata pedang ni dia boleh buat dengan begitu mudah. Boleh buat baju besi dan sebagainya. Orangnya ramai, boleh kumpulkan tentera sebanyak 700 orang. Jadi bila Rasulullah kata macam tu, sikit pun tak ada kehormatan terhadap baginda Nabi SAW. Tapi Rasulullah masih lagi boleh bersabar pada ketika tu. Rasulullah beri nasihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampailah ni kita sebutnya ni waktu Rasulullah berjumpa ni, jawapan yang sebegitu tu setelah berlaku peperangan Badar. Perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, bulan Ramadan je. Lepas Ramadan Rasulullah jumpa. Itu jawapannya. Bulan Syawal berlaku satu peristiwa yang menimbulkan konflik besar terhadap orang Yahudi Bani Qainuqa. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan rahmati Allah? Peristiwa ni jadi punca. Diriwayatkan daripada Ibn Hisham, riwayat daripada Abu Aun. Ada satu hari itu orang perempuan Islam, orang Arab Islam, datang ke pasar Yahudi Bani Qainuqa, bawa barang-barang dia. Tujuannya apa? Dia nak berniaga kat situ. Dia pun letaklah barang-barang sebelah dengan seorang tukang jual emas. Waktu sampai tu, itu pasar Yahudi Bani Qainuqa. Kira ramai orang Yahudi kat situ lah. Bila dia sampai tu, dia diganggu oleh orang-orang Yahudi yang ada, termasuklah tukang emas tu tadi. Dia ganggu macam mana, tuan-tuan? Dia suruh bukalah penutup muka tu, purdah ataupun niqab namanya. Buka, kami nak tengok. Jadi perempuan Islam ni buat tak layan, buat kerja dia. Sambil dia buat kerja, rupanya tukang emas tu senyap-senyap, dia ikat pakaian perempuan tu kat satu tempat.
belakangnya, jadi dia tak perasan Ketika perempuan Islam tu bangun, tersingkaplah pakaian dia dan terdedahlah aurat dia. Jeritlah perempuan tu minta tolong tuan-tuan. Kebetulan ada seorang lelaki Muslim yang ada di situ. Dia pun tolong perempuan berkenaan. Berlakulah pergelutan dengan tukang emas. Lelaki Muslim tu bergaduh dengan tukang emas. Tujuan apa? Nak tolong perempuan ni. Bila begitu, makin jadi parah. Bila tukang emas tu pula dalam pergaduhan tu meninggal dunia, mati. Tuan-tuan, bila mati oleh kerana pasal tu pasal Yahudi, ramai orang Yahudi, ramai yang kerumun lelaki Islam yang menyebabkan kematian tu tadi. Akhir sekali menyebabkan lelaki Islam tu pula mati. Maknanya apa? Ada kematian di pihak Yahudi, ada kematian di pihak orang Islam. Tapi permulaannya datang daripada mana? Konflik ni berlaku datang daripada kacau ganggu yang dibuat oleh orang Yahudi. Peristiwa ni sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun serahkan pentadbiran Madinah sementara kepada seorang sahabat. Rasulullah serahkan panji tentera Islam kepada Sayyidina Hamzah, terus bergerak ke perkampungan Yahudi Bani Qainuqa. Orang Yahudi bila tahu macam tu, tuan-tuan rahmati Allah, apa yang mereka buat? Waktu bulan Ramadan mereka cabar Rasulullah, jomlah kita perang berhadapan. Tapi bila dengar sahaja Rasulullah gerak menuju ke arah perkampungan mereka, apa yang mereka buat? Mereka masuk ke dalam kubu masing-masing, bertahan kat dalam kubu. Tak keluar pun, tuan-tuan yang rahmati Allah. Waktu cakap dengan Rasulullah tu berdegar-degar, macam berani sangat. Bila Rasulullah kerahkan tentera datang ke situ, masing-masing cuma bertahan dalam kubu saja. Dan peristiwa ni berlaku bila? Tengah bulan Syawal, hari Sabtu. Bila Rasulullah sampai tu, Rasulullah hanya mengepung perkampungan Yahudi Bani Qainuqa selama 15 hari, berakhir dengan awal bulan Zulqaidah. Awal bulan Zulqaidah, nampak anak bulan. Tuan-tuan rahmati Allah, Yahudi ketika tu dah tak tahan dah. Oleh kerana mereka dikepung dalam tempoh yang begitu lama, mereka menyerah diri, tuan-tuan. Serah diri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya dulu punyalah berani mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Rasulullah datang, tak berani nak berhadapan. Ini cakap besar lah, tuan-tuan. Cakap besar, nampak nak tunjuk hebat walhal tak ada benda pun. Tapi apakah rahsia di sebalik itu? Ini bantuan juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah beberapa kali mengatakan apa? Nusirtu birruh. Aku dibantu dengan rasa gerun, gemetar yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam hati musuh. Yang mana walaupun tentera Islam mungkin jumlahnya tak begitu ramai, dari segi persenjataannya tak begitu kukuh, nak bandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh musuh, jumlah ketenteraan yang begitu ramai, kecanggihan, semua lengkap. Tetapi oleh kerana dah Allah Subhanahu wa taala padamkan rasa keberanian dalam hati mereka, menyebabkan mereka tetap tak berani berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali sehari gitu je. Tuan-tuan dirahmati Allah, dan di sinilah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ketika itu siapakah yang sebenarnya Abdullah bin Ubay. Ketika orang Yahudi itu menyerahkan diri mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bin Ubay cuba membantu Yahudi Bani Qainuqa, minta Rasulullah untuk lepaskan mereka. Lepaskan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, lepaskan. Mereka ni kawan aku, dah banyak dah kesusahan yang aku hadapi, tetapi akhir sekali ditolong oleh ni Yahudi Bani Qainuqa ni. Lepaskan mereka wahai Rasulullah. Rasulullah kata tak, aku takkan lepaskan. Mereka dah melampaui batas dah. Macam-macam perkara yang mereka buat melanggar perjanjian. Ini dah kira melampaui batas sampai menyebabkan kematian dalam kalangan orang Islam. Walau sepatutnya mereka sama-sama mempertahankan Madinah, tapi mereka ni menjadi duri dalam daging, menyebabkan orang mati. Tuan-tuan rahmati Allah,
Allah buatlah macam-macam. Akhir sekali Rasulullah setuju nak lepaskan, tetapi dengan syarat Yahudi Bani Qainuqa tak boleh lagi stay di Madinah. Mereka mesti keluar daripada Madinah, ikutlah nak pergi mana sekalipun. Akhir sekali mereka pun setuju, sebab Rasulullah kata nak lepaskan. Ya, mereka pun keluar pergi ke satu tempat di Syam, dan Allah takdirkan mereka banyak mati di tempat berkenaan. Dan selepas daripada itu Rasulullah datang ambil harta-harta yang mereka tinggalkan. Tuan-tuan rahmati Allah, ini pengusiran pertama yang berlaku kepada orang Yahudi setelah mereka tundukkan pelbagai perkara, degilnya mereka, ingkarnya mereka terhadap perjanjian yang mereka asalnya sendiri persetujui. Dan perkara yang sama juga kita sebut hari ini orang Yahudi. Dibuatlah perjanjian macam mana, dia sendiri yang langgar perjanjian. Pagi setuju dengan perjanjian, genjatan senjata, tengah hari petang dah hantar peluru pandu, hancurkan kawasan-kawasan Islam. Ini yang berlaku ya tuan-tuan. Maka kita tak boleh sekali pun percaya kepada perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang Yahudi. Sekali pun tidaklah tuan-tuan rahmati Allah. Ini baru apa yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Setelah daripada tu dia tak terhenti setakat tu, sebab ada lagi orang Yahudi yang lain. Kita sebut tadi ada 3 puak Yahudi yang besar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah. Tuan-tuan, Yahudi Bani Nadir ni dah awal. Lepas dapat tu Yahudi Bani Nadir pula buat pasal. Mereka merancang pembunuhan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila mereka diusir, mereka juga Yahudi Bani Nadir ini, mereka lah yang merancang, menyusun pergerakan yang menjadi punca kepada peperangan Ahzab. Perang Ahzab yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka yang susun. Oleh kerana mereka benci kepada Islam, mereka cari. Dia benci-benci tapi tak berani tuan-tuan nak berhadapan. Maka apa yang mereka buat, mereka pun pergilah berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, bila berlaku peperangan Uhud, tahun 3 Hijrah, orang Islam berakhir dengan kekalahan. Ketika tu dia macam naik tocang sikit lah, Islam dah kalah dah. Siapa yang kalahkan Islam ni? Orang Quraisy. Maka mereka pun berjumpa dengan orang Quraisy, adakan kesepakatan. Yuk, kita sepakat sama-sama, kita jatuhkan kerajaan Muhammad, kita jatuhkan kerajaan Islam. Dia tak terhenti setakat tu tuan-tuan rahmati Allah. Bukan orang Quraisy sahaja, dia jumpa pula dengan puak-puak Arab yang lain, Bani Ghatfan, Bani Sulaim. Macam-macam puak Arab lah yang mereka jumpa. Dalam Mekah, luar Mekah mereka jumpa. Tujuannya apa? Nak ajak sama-sama ni berpakat, berhimpun, kita serbu kota Madinah. Akhir sekali berjaya tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang dirancang tu, mereka berjaya mengumpulkan seramai 10,000 orang tentera. 10,000 orang tentera ni satu jumlah yang sangat besar tuan-tuan. Sebab apa? Disebutkan dalam kitab sirah, jumlah 10,000 orang ni nak banding dengan jumlah penghuni kota Madinah. Jumlah penghuni kota Madinah tak sampai 10,000 orang tuan-tuan. Campur semua sekali orang yang tinggal di Madinah, lelaki, perempuan, tua, muda, dewasa, kanak-kanak, sakit, sihat, campur semua sekali, tak sampai 10,000 orang. Tiba-tiba yang nak datang serbu kota Madinah ni tentera. Mana apa? Semua pahlawan lah tuan-tuan rahmati Allah, jumlahnya 10,000 orang. Agaknya kalau logik akal lah tuan-tuan rahmati Allah, boleh ke orang Madinah ni nak mempertahankan diri mereka, nak mempertahankan ahli keluarga mereka, negara mereka? Ikut logik akal tak boleh, tak mampu ya tuan-tuan rahmati Allah. Maka dengan rasa bangganya mereka menuju ke arah Madinah nak hapuskan Islam,
tetapi yakinlah bahawa saat Allah Subhanahu wa taala menghantarkan bantuan kepada tentera Islam, tak ada siapa yang boleh mengalahkan tentera Islam. Walaupun fizikalnya, luarannya nampak seperti Islam itu lemah. Agaknya dalam 10,000, tak sampai 10,000 orang tu, berapa orang sahaja yang mampu untuk pergi keluar berperang. Tapi ya tuan-tuan dan rahmati Allah, Allah berikan bantuan sehinggakan dalam takbir raya kita, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah. Allah bantu hambanya, wa azza jundah. Allah berikan kekuatan kepada tenteranya, wa hazamal ahzab wahdah. Allah sendiri yang menghancurkan tentera Ahzab. Ya tuan-tuan dan rahmati Allah, tetapi kita nak sebutkan apa dia? Semua ini berpunca daripada Yahudi. Peristiwa-peristiwa yang besar ni dalang di belakang yang merupakan Yahudi. Dalam peperangan Yahudi itu sendiri tuan-tuan dan rahmati Allah, ada satu kita sebut Bani Nadir. Permulaannya, puncanya dalam peperangan Ahzab itu sendiri pula, Yahudi Bani Quraizah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang daripada dalam pula. Maknanya apa? Tentera Islam pada ketika itu berhadapan musuh daripada luar, dalam keadaan cuaca yang sejuk, menahan kelaparan. Sahabat adukan kelaparan mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa dia? Antaranya Abu Talhah tunjuk, wahai Rasulullah, ni perut kami ni batu, kami ikat dengan batu. Rasulullah pun angkat baju Rasulullah, ya aku pun sama juga ada batu. Mana apa? Tekanannya begitu kuat, tetapi mereka tetap meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah datangkan bantuan tuan-tuan dan puan-puan Allah. Akhir sekali peperangan Ahzab dimenangi oleh Islam. Maka begitu juga kita tuan-tuan dan puan-puan Allah pada hari ini minta bantuan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam di seluruh dunia ini insya-Allah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.